Walau siapa pun kita, tak kiralah kita artis ke, kita orang besar ke, kita tak tahu apa yang akan berlaku satu hari nanti. Kita tak tahu apa yang akan berlaku di dalam hidup kita esok, lusa, tulat dan seterusnya. Mana kita tahu? Hanya Allah Subhanahu Wa Taala je lah yang tahu apa yang akan berlaku di hadapan. Sebab itu kita jangan belagak. Minta awak. Rezeki anak yang baik. Ini gaji awak. Ini rezeki awak. Saya ni duit kebangan orang beli barang saya. Diorang tak meminta saya bagi ya. Diorang tak minta. Diorang nak kasih menang beraya. Diorang tak nak. Itulah dia Koma, pelakon Nourish Karman yang hidupnya susah pada ketika ini disebabkan oleh faktor-faktor yang tak dapat nak dielakkan. Jadi disebabkan oleh kerana hidupnya susah sekarang, membuka jalan kepada Datuk Alif Shukri untuk menderma. Ada juga orang kata, patut sembunyi je Datuk, tak payahlah nak heboh-heboh kan pasal Datuk membantu Nourish Karman nak menderma. Sepatutnya secara terang-terangan ke ataupun tersembunyi. Al-Quran menyebut kedua-duanya adalah baik. Memberi ataupun menderma secara sembunyi ini lebih menjaga dari sudut keikhlasan kita. Tetapi memberi secara terang-terangan ini boleh juga menjadi teladan kepada kita semua dan menggalakkan orang lain untuk turut serta menderma. Jangan kita pertikaikan. Yang pentingnya amalan bersedekah, amalan menderma ini adalah merupakan amalan yang baik dalam agama kita. Menolong antara satu sama lain. Walaupun dia artis, mungkin hidupnya kaya raya satu ketika dulu, dia sendiri pun tak tahu bila hari ini dia terpaksa hidup susah. Itulah kita. Mana kita tahu apa yang akan berlaku esok hari? Mana kita akan tahu apa yang akan berlaku di masa yang akan datang? Sebab tu kita tengok seorang ustazah, mana dia boleh menyangka bahawa tiba-tiba dia boleh melanggar budak sehingga menyebabkan kematian. Kita tak tahu apa yang akan berlaku di masa yang akan datang. Sebab tu kunci yang paling penting dalam hidup kita, jangan belagak, jangan sombong, kerana kita hanyalah hamba Tuhan. Kita tak tahu apa qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.